Tuan-tuan tengok ni saham VS yang kita berikan pada 8 Disember. Jom kita tengok 8 Disember area sini tuan-tuan. Okay, kita berikan pada harga 47 sen. Alhamdulillah dah meningkat naik paling tinggi 15.6. 15.6%. Alhamdulillah, tahniah. So kenapa kita masuk saham ni? So jom sama-sama kita ulang kaji. Okay, jom saya berikan kepada anda kenapa kita membuat pilihan untuk entry saham ni. So kalau tuan-tuan tengok, seperti biasa, dan yang putus-putus ni adalah 52 weeks low, iaitu pada harga berapa ni? Pada harga 44 sen. Okay. So kalau tuan-tuan tengok dekat situ quarter report pun positif, dan dia berada pada 52 minggu yang paling rendah, itu support paling kuat. And then kalau tuan-tuan tengok candle dia pun dekat sini, kalau kita belajar satu strategi, dia ada kita panggil